9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah. Okey, duduk. Wah, duduk kat mana ni? Alamak. Woi, tapi ni uratnya betul belanja lah. Alamak, ni uratnya belanja. Oh, ini pun uratnya belanja P1. Oh, uratnya jenis macam ni, geng. Alamak. Ni dekat belakang lobak ni. Oh, tu uratnya. Macam, geng. Ush. Okey. Alamak, macam nak yang semua ni? Oh, sana tu. Sana pun ada. Oh, ada dekat sana. Sofa P1. Itu betul. Masing-masing memang duduk kat P1. Masing-masing duduk kat kilang P1. Yang betul. Wak Debet. Okey. Ni Akak Bambam. Okey. Oh, jap kita last ronde yang hujung. Yang hujung tu macam duduk dekat P1 juga tu. Alamak. Sekejap, kita kena pastikan betul-betul lah diorang dah duduk kat sofa ni. Geng, huru-hara sikit. Oh, pandainya. Masing-masing kurang ajar dia duduk dekat set-set apa maksudnya? Dua orang demam nak bayar dua orang ni. Kita nanti kena cakap itulah. Bagi. Ya, lepas ni kena bagi sebab strategi dia orang jahat. Okey, betul ini kilang P1, urat dia apa? Memang betul boleh tahan. Tarik lagi 1,000. Okey. Tak ada pemenang. Belum ada lagi seorang. Oi, ada lagi seorang rupanya. Wuish. Kain putih. Oh, jajan ada kat dalam lah. Dia senyap je. Senyap. Oh, betul ni P1 ni memang urat dia pun belanja ni. Ya. Oi, ada yang komen Nur Syira di dalam. Wow. Ya betul. Ini perfect. Ini complete. Sekejap. Ini urat dia. Okey. Tengok urat jati dia. Jangan tengok crown dia. Tengok jalur urat dia. Nampak? Minyak-minyak dia keluar. Tengok ni. Duduk kat set. Belum habis lagi. Duduk kat set. belum habis lagi. Belum. Duduk Urat dia kat set nampak. tadi. Oh, urat dia nampak. Jaring-jaring ni. Ini nampak dia bunyi. Nampak jalur. Duduk kat set Tengok masing-masing. sini fikir nampak. Jalur. Okey. Okey. Tarik lagi 1,000. Hindia kain Turki. Wow. Lepas ni bagi-bagi pula. Yang ini bagi-bagi yang kata 1,000 tinggal 1,000. Bagi-bagi. Hindia